Kucing hutan, si pemburu sunyi yang menakutkan di balik daun rimba. Pernahkah anda dengar suara lembut seperti kucing biasa, tapi datang dari tengah hutan yang gelap? Jangan tertipu, itu bukan kucing manja. Itu kucing hutan, pemangsa kecil yang mampu menjatuhkan mangsa lebih besar daripada saiznya sendiri. Kucing hutan, atau nama saintifiknya Prionilurus bengalensis, hidup di hutan tropika Asia, termasuk Malaysia. Walaupun rupanya comel seperti kucing peliharaan, perangainya jauh berbeza. Ia liar, penuh waspada, dan tak pernah mendekati manusia kecuali untuk memburu. Kucing hutan suka tinggal di kawasan hutan tebal, paya, atau ladang getah yang sunyi. Ia aktif waktu malam, keluar memburu tikus, burung, reptilia, malah anak ayam kampung jika sesat jauh. Dengan mata besar yang berkilat dalam gelap dan deria pendengaran luar biasa, ia mampu mengesan bunyi terkecil dalam jarak beberapa meter. Berbeza dengan kucing biasa yang bergantung pada manusia, kucing hutan berdikari sepenuhnya. Ia memburu dalam senyap, merendahkan badan, menunggu masa sesuai. Dan dalam sekelip mata, ZAS, mangsanya diterkam tanpa sempat melarikan diri. Kekuatan cengkaman dan taring tajam menjadikannya pemangsa kecil tapi berbahaya. Malangnya, populasi kucing hutan kini semakin berkurangan. Hutan yang diteroka dan pemburuan liar menjadikan haiwan ini semakin sukar ditemui. Namun yang mengejutkan, ada laporan bahawa kucing hutan kadang mengawan dengan kucing peliharaan, menghasilkan kacukan liar yang masih memegang naluri pemburu. Kecil, senyap, tapi maut. Kucing hutan membuktikan bahawa dalam dunia rimba, yang paling berbahaya bukan yang paling besar, tapi yang paling pandai bersembunyi.